muka surat 21. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya nak. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 786 kali setiap hari, mula daripada subuh sebelum subuh esok. Nah, kenapa 786? Pasal ada satu ilmu namanya hisabul jumal. Hisabu al-jumal. Setiap huruf tu dia ada nombor dia. Ba ada nombor dia, sin ada nombor, mim ada nombor. Campur-campur 786. Pasal tu kita tengok di kedai mamak kan 786. Lepas ni kita jangan terheran tu 786 noh. Ni khurafat apa? Jangan. Ni namanya hisabul jumal. Amin. Siapa yang ada hajat, bacalah 7 hari berturut-turut, 786. Tapi syarat dia 7 hari berturut-turut. Dia tak boleh lopong 1 hari. Katalah 5 hari amal, hari ke-6 lupa, hari ke-7 tu hari pertama balik. Dia kena 7 hari berturut-turut. Saya ada beberapa cerita, tapi saya tak mau cerita lah. Ada beberapa cerita yang kata amalan hak ni orang ramai dia jadi. Saya tak mau cerita. Saya tak mau orang kata saya jual amalan apa tak. Setiap seorang tu ada dia punya ni dia punya pengalaman masing-masing.